النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامهم عليه وعلى آل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ولآبائهم ولأجدادهم ثم إلى أرواح ومشايخنا ومعلمنا ومصنفنا وعلمائنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Bahkan hendaklah engkau pikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Dan katakanlah di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini. Mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah malam ini. Mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu ataupun pada umur yang tertentu. Kematian pasti akan datang. Situ deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pertama dan buat selamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan kurnia nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruai dan juga peluang yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita adalah semata-mata untuk kita taat dan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kita perlu ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengekalkan kepada kita satu nikmat yang bernilai, nikmat yang berharga, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu marilah kita niat iktikaf atas masjid supaya kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini dapat lagi kita bersama kembali, bertemu kembali di dalam perkongsian kita, muzakarah kita dan pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali
yang telah diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Baik, dan pada malam ini juga alhamdulillah kerana Allah Subhanahu wa taala beri lagi kepada kita untuk bertemu di dalam bulan Zulhijjah. Jadi hari ni berapa? 5 deh. 5 Zulhijjah. Deh. Berapa hari lagi nak raya? 5 hari lagi. Kita di Malaysia hari 1 ni. Jadi bulan Zulhijjah ni maklumlah bagi kita bahawasanya di antara ibadah yang paling besar iaitu orang yang menunaikan haji di tanah suci Mekah. Hari ni ngelah rombongan haji daripada Malaysia. Tak ada dah mana. Hari terakhir Malaysia hantar rombongan dia. Jadi pergi haji ni, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, orang yang pergi haji ni Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala jemput dia. Sebab ada orang tu dia kaya, ada duit tapi tak boleh nak pergi haji. Jadi pergi haji ni bukan dengan sebab ada duit. Pergi haji ni bukan dengan sebab kita kaya, tak. Orang pergi haji ni Allah Ta'ala pilih dia. Allahu Rabbi dah. Tu. Bila Allah Ta'ala kata dia boleh pergi, dia akan siapa? Tanah suci Mekah ni. Ada orang hamba sepupu ni. Tahun ni dia pergi haji. Dia pergi haji. Pensyarah dia, orang kaya, pensyarah di Sabah. Dekat dengan sebulan nak pergi haji, dia pergi jumpa doktor buat appointment. Cek kesihatan, cek ada kanser rahim tahap 5. Sebelum ni tak tahu pun. Nak pergi haji tu baru dia cek. Lepas tu doktor besar tak payah pergi haji, tak boleh pergi haji dia. Maknanya nama dia ni tidak ada dalam senarai pergi haji tahun ni. Allahu Rabbi dah. Nak ajak duit banyak, tapi dia Allah Ta'ala tak jemput, tidak akan sapa dia ke tanah suci Mekah. So cerita lagi hak viral minggu lepas. Siapa dia mai telefon tahu? Seorang lelaki di Libya nama dia Amir. Dia nak pergi haji minggu lepas. Jadi Amir ni seorang lelaki yang bernama Amir ni, ketika mana dia nak masuk immigration, tak lepas dia. Ada masalah di immigration. Jadi polis pun ambak dia. Mu tak boleh pergi ni. Mu tak boleh pergi. Dia kata aku nak pergi haji, dia kata. Tak boleh, polis ambak dia. Bila tak boleh kan, duduk situ dia. Tak balik rumah. Kalau kita kata dia mu tak boleh pergi haji tahun ni, tak pergi dah. Dia tunggu. Dia kata aku yakin aku boleh pergi haji. Duduk situ. Duduk situ 2-3 hari, duduk situ. Tunggu. Kapan tumpah hak nak bawa dia ni? Lepas daripada semua bakal-bakal haji Libya ni masuk, tutup pintu, nak terbang. Gi tolak siapa separuh jalan kau nak semula. Cek apa tu bunuh. Beki. Tak ada dah. Apa? Kerosak ke. Gi kali kedua. Sampai pertengahan jalan, bunuh pula. Balik semula. Beki. Gi kali ketiga, bunuh pula. 3 kali bunuh. Balik semula cek. Dah pelik ni. Boleh bunuh ke apa tu? Cek berlaku. Tak ada dah suruh bunuh. Kemudian pilot dia juru terbang. Dia kata mungkin ada seorang jemaah haji Allah Ta'ala jemput dia. Siapa dia? Hak bernama Amir ni. Ni cerita sebenar ni. Bila lagu tu, pilot tadi suruh dia naik. Naik kapal tu.
Bila naik kapal tubing, hidup molek-molek. Bawa siapa ni siapa lah tanah suci Mekah. Viral cerita dia. Dia nak ayat, dia Allah Taala nak jemput dia. Dia Allah Taala pilih dia siapa juga. Walaupun kena sekat mula-mula tadi. Sebab apa? Sebab pertama sekali dia yakin dengan Allah Taala. Dia kata aku nak pergi haji. Aku yakin kepada Allah Taala. Siapa sungguh dia? Tu ayat dah. Allahu Rabbi. Tu dua cerita. Jadi orang pergi haji ni pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tu. Baik, kemudian kita pula hak tak pergi haji ni lagu mana kita nak buat ataupun kita nak guna ke bulan Zulhijjah ni. Kerana bulan Zulhijjah ni Nabi kata di antara bulan yang diberkati oleh Allah Taala. Bermula awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah ni kita duduk lah ni bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berada di dalam bulan Zulhijjah ni, ibu-ibu ayah-ayah, kita kena guna sebaik mungkin. Nak sampai ke raya tu dia ada ibadah-ibadah yang perlu kita buat. Kalau raya haji hari tu kita puasa. Raya puasa hari tu ibadah puasa, ibadah zakat. Tapi di dalam bulan Zulhijjah ni walaupun kita tak puasa wajib, tapi ada ibadah-ibadah yang perlu kita laksanakan. Ia panggil ibadah-ibadah sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buatlah. Di antara awal bulan Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Baik, gapo amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat di dalam 10 Zulhijjah ni. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan sunat yang pertama, anjuran untuk tidak memotong, mencabut dan mencukur rambut, bulu maupun kuku ke atas orang yang melakukan ibadah korban. Bagi orang yang berkorban, sunat bagi dia ni jangan kerak kuku, jangan kerak rambut. Siapa korban tahun ini? Jangan kerak. Bakal kerak juga dosa ke? Tak dosa. Kita kata dosa tak. Cuma kalau dia kerak juga tak ada pahala fadilat tak kerak kuku bila dia korban. Tu deh. Tak kira lah ada taik kuku ke. Lah. Siapa korban? Tu. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pesan, "Idzan dakhala 'ashar wa 'indahu udhiyatu yuridu an yudahya fala ya'khudhanna sya'ra fala yaqlimanna zufra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuknya 10 hari Zulhijjah dan seseorang itu mempunyai haiwan korban yang dia hendak menyembelihnya, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan dia memotong kukunya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi sunat bagi orang korban tahun ni tak jangan kerak kuku. Bapa jangan kerak kuku, di antara hikmah dia, Imam Nawawi kata sunat dia ni tahan diri dia daripada kerak bulu, kerak kuku, kerana sesok-sesok bila dia mati, api neraka tidak akan sentuh anggota-anggota dia. Tu kelebihan dia. Tu amalan yang pertama. Dan amalan yang kedua, bagi kita hak tak pergi haji ni ataupun hak pergi haji, dua-dua. Yang kedua, berpuasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah, hari Jumaat ni. Sunat puasa. Tu. Puasa lah ceritanya bila Zulhijjah. Walaupun sunat. Tu dah. Kerana apa? Kerana dia ada manfaat kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Kata Nabi, siyamu yaumin Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffaru sanata allati qablahu wallati ba'dah. Ni kelebihan orang puasa pada hari Arafah. Apa tu nak puasa?
Kata Nabi, berpuasa pada hari Arafah kerana mengharap pahala daripada Allah, agar adalah sebagai penghapus dosa bagi setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Kelebihan orang puasa bulan Arafah ni, Nabi kata Allah Ta'ala akan hapus dosa dia akan datang, hak setahun akan datang, dan hak setahun hak lepas. Tu kelebihan dia. Tu amalan yang kedua, puasa pada hari Arafah. Dan yang ketiga, amalan yang ketiga, memperbanyakkan berdoa. Bila masuk bulan Zulhijjah, awal hari tu disuruh kita ni banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana di antara bulan ni Allah Ta'ala makbul doa. Sebab itulah di antara rukun orang pergi haji ni, dia berdoa dia pada Arafah. Apa? Duduk di Arafah. Amalan duduk di Arafah ke dia berdoa. Pada hari Arafah orang pergi haji ni biar duduk di Arafah. Nabi SAW say kepada mereka supaya banyak kita berdoa. Start sahaja pagi ni sehingga habis kena berdoa. Kita tengok orang ramai penuh di atas pada Arafah. Putih buat gapo tu? Duk doa lah tu. Bukan tawaf, bukan sa'i, duk doa. Bakal berdoa. Tu dah. Tu yang ketiga. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan sunat yang keempat pada bulan Zulhijjah, menghidupkan suasana hari raya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila start kena takbir ni? Pada subuh 9 Zulhijjah. Puasa raya apa? Bulan Zulhijjah ni ataupun raya haji ni, takbir dia bila? 9 Zulhijjah. Subuh pada 9 Zulhijjah. Hari Jumaat subuh 9 Zulhijjah. Start situ takbir. Sehingga bila? Sehingga hari Tashrik. 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari kita kena takbir. Kalau raya puasa, malam raya sehingga terkotik naik baca khutbah ya. Lepas tu habis dah. Kalau raya haji ni 9 Zulhijjah subuh tu sehinggalah 13 hari bulan Zulhijjah. Tu. Banyak takbir lah, kita kena banyak ke takbir. Tu amalan yang keempat. Dan amalan yang kelima pada bulan Zulhijjah, memperbanyakkan berzikir. Kena banyak zikir bulan Zulhijjah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bulan Zulhijjah ni kita ni kena pakai sebel dah. Boleh pergi lainnya pergi sebel. Sebab di antara amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Zulhijjah, iaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Tu dah pakai pakai sebel lagu begitu. Sehinggalah habis bulan Zulhijjah. Tu yang kelima. Dan yang keenam, amalan yang keenam di dalam bulan Zulhijjah, memperbanyakkan bersedekah. Amalan di dalam bulan Zulhijjah, ulama bagi tahu kepada kita supaya kita kena banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Tu yang keenam. Dan yang ketujuh, amalan di dalam bulan Zulhijjah yang ketujuh, banyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Kena baca Quran juga bulan Zulhijjah ni. Tu dah. Tu yang ketujuh. Dan yang ke-8, amalan yang ke-8, melakukan ibadah korban bagi yang mampu. Korban. Di antara amal ibadah pada bulan Zulhijjah ni itu korban lah. Bagi siapa-siapa yang mampu, buatlah korban. Inilah di antara yang panggil pengorbanan kita kepada Allah Ta'ala, iaitu
dah kita buat keluar duit kita ambil 1 gie daripada 7 gie, dah berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ke-8. Dan yang ke-9, lepas daripada korban, nak buat apa korban daging korban kita tu? Makan daging korban dan berikan sedekah kepada asnaf dan fakir miskin. Ni pengorban dia juga. Sebab itulah di dalam bulan Zulhijjah ni dia panggil bulan pengorbanan. Banyak pengorbanan kita kena buat. Orang pergi buat haji, pengorbanan orang buat haji. Orang tak buat haji, di antaranya kena korban apa? Haiwan-haiwan. Haiwan apa? Haiwan korban. Kemudian lepas daripada korban, daging korban tu dia kena bagi ke orang. Jangan ambil belakang. Ni korban, tahun ni ambo nak korban sogi ye. Korban lepas korban ambil belakang. Apa? Bewah kayak tahun ni. Buat bewah daging korban. Kata ulama fiqh, orang yang korban niat korban tapi ambil belakang daging buat bewah untuk anak dia ke untuk majlis dia, maka kata ulama fiqh tak sah korban dia, tak jadi. Sebab korban dia kena bagi. Dah. Nak bisa korban kita ni, kita kena bagi daging yang kita korban. Sunatnya bagi mentah-mentah. Tu. Pagi kita ustaz tak ada ke? Bukan kata tak ada. Di antara korban yang paling baik sekali, hak paling afdal, banyak pahala wi belaka. Tak ada gia kita. Tu paling banyak kali. Paling kurang ambil bagi dalam supaya Nabi. Nabi ambil jatuh je. Ambil lipa je. Hak daging apa? Daging muda, gapo lagi? Daging sedak, daging wayu. Wi kau orang miskin. Kasnah, fakir miskin. Tu. Tekan ambil bagi dalam. Ustaz kita tak makan bagi dalam. Tu. Tak apa. Ulama mereka bagi tahu kepada kita ada cara dia. Cara pembahagian ibadah korban ni, ia ada 3 pembahagian. Ini disebut dalam kitab Risalah Korban dan juga dalam kitab Matlaq Qadar dan macam-macam lagi. Cara bagi lagu mana bila kita korban tahun ni? Yang pertama kata ulama, 1/3 gia kita. Boleh ambil. Kita korban tahun ni 1 bahagian daripada 7. Lepas korban bagi gapo cukup belaka. Kemudian kita bagi pula 1/3 hak kita. Ikutlah kita nak buat gapo, nak buat makan, nak buat jamu, nak buat maya ajak, nak buat ahli ikut. Kemudian bahagian yang kedua 1/3 bagi kepada fakir miskin. Ni cara pembahagian dia. Dan 1/3 bagilah kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, anak beranak kita. Tu cara bagi. Kalau gini tak apa. Dia bagi pembahagian daging korban sunat. Dia bagi dia panggil pengorbanan kita di dalam nak membuat ibadah korban. Itulah cara dia. Jangan ambil belakang ni. Ni ambil belakang metah dia kat. Jangan. Tak sah korban. Tu. Jadi itulah 9 amalan yang dianjurkan, yang disunatkan kita buat di dalam bulan Zulhijjah. Kita pilihlah. Kalau tak boleh buat belakang, cubalah ambil 1 amalan yang boleh kita buat di dalam bulan Zulhijjah ni. Tak apa dah. Kalau boleh buat belakang, banyaklah pahala tu. Kalau boleh buatlah. Walaupun tak boleh buat belakang, biarlah kita boleh buat 1 daripada 9 tadi tu. Tu. Contoh apa dia? Berzikir. Ataupun nak puasa bila Zulhijjah, puasa. Tidak rugilah. Dak bulan Zulhijjah ni dia akan berlalu dengan gitu ya. Dak tahun depan boleh tentu lagi kita boleh jumpa. Kalau ni kita tak seguna bulan Zulhijjah yang Allah Taala beri kepada kita ni, rugilah. Insya-Allah. Jadi kita ada berbaki lagi 5 hari lagi. Manfaatlah sebaik mungkin insya-Allah dah. Jadi itulah ulama dan juga Nabi besar kepada kita bagaimana kita gunakan bulan Zulhijjah ni, iaitu melakukan amalan-amalan
dah untuk menambah kebekalan kita sesok-sesok insya-Allah. Tu. Kecek buat korban sikit Baik, kita kembali kepada kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, jadi sekarang ni kita masih lagi berada di dalam adab-adab tidur. Jadi kita belajar dah berkaitan dengan adab-adab tidur, lagu mana cara tidur, apakah amalan-amalan ketika mana kita nak tidur, apakah bacaan zikir-zikir yang perlu kita amalkan ketika mana kita nak tidur. Tu dia. Baik, kemudian hari ni pula Imam Ghazali pesan kepada kita, nasihat kepada kita. Ni tak kira lah kita tidur ke tak tidur ke. Pesanan ni kehidupan dalam seharian kita. Imam Ghazali kata, dan janganlah, yakni dilarang, dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu. Imam Ghazali kata, janganlah mu ni kuat berangan atas dunia ni, kuat berangan. Berangan jadi kaya, berangan dapat masuk syurga. Kerana sifat berangan ni salah satu sifat yang buruk dia panggil. Berangan saja tapi amal ibadah tidak bertambah. Tapi kalau berangan amal ibadah bertambah, tak apa. Ni berangan saja. Dah kali aku buat amal ibadah umur 40 tahun. Kalau ni tak payah lagi. Dia berangan. Dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapa dilarang? Nanti engkau merasa malas daripada berbuat ibadah. Dilarang kita ni jangan kuat berangan. Kerana apa? Kerana boleh menyebabkan kita ni jadi malas buat amal ibadah. Duk berangan. Berangan lagu mana contoh? Aku ni tobat dah masuk syurga. Tu duk rumah masjid pun tak mari. Aku ni jamin dah masuk syurga. Berangan saja tapi amal ibadah tidak bertambah kepada Allah Ta'ala. Tu. Kata ulama, kita buat amal ibadah ni wa ammal akhiratuka ka'annaka tamutu ghadan. Ulama bagi tahu kepada kita, beramallah untuk akhirat engkau seolah-olah engkau akan mati esok hari. Lagu tu kita buat amal. Kita buat amal ni seolah-olah esok kita akan mati. Dengan makna gapo? Bila kita akan mati esok, kita akan sungguh buat amal. Esok aku mati ni, tak boleh ni kena buat amal ni. Seolah-olah lagu tu. Sebab itulah orang tahu nak mati ni butung dia. Berbanding dengan orang tak tahu. Dia tahu dia nak mati bila. Butung dia. Contohnya kita ambil orang hak apa? Bandu Baitul Akhir nak kena hukum gantung dia. Butung dia tu. Kalau dia tobat, tapi kalau dia tak tobat tak butung juga. Dia tunggu masa dia jatuh ke hukum mati waktu sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bila dia tahu, dia pun menyesal, dia pun bertaubat kepada Allah, dia pun buat sungguh amal dia. Maka orang inilah orang yang beruntung. Orang inilah orang yang selamat. Dan orang inilah orang yang akan berjaya sesok-sesok. Sebab dia buat amalan dengan sungguh-sungguh. Bukan berangan saja dak. Tu dah. Allahu Rabbi dah. Janganlah kita kuat berangan seperti angin-angin mak jening. Mak jening ni kuat berangan. Ngaji dengar cerita mak jening. Tapi cerita ni tak tahulah dongeng kota dia. Jadi mak jening ni, cerita sikit mak jening. Ayat dia ni kuat berangan. Mak jening ni dulu ni orang yang sohor dengan kuat berangan. Duduk rumah tak kerja dia, tapi duduk berangan sama. Kaya. Kalau aku kaya, aku boleh beli gon ni, aku boleh beli got tu. Tapi duduk rumah je dia. Bangun makan tidur berok kecil, bangun makan tidur berok kecil. Berangan je kamu dia.
Satu hari nak ayat cerita bermula mak jenis ni. Abang cerita ni bukan nak suruh kita ambil pengajaran lah. Supaya jangan kita ni kuat berangi. Satu hari Tok Ngulu kapung nak makan buhnyo. Dia pergi belakang rumah dia nak tak yo ita buhnyo. Buhnyo mahal lah ni. Ita buhnyo muda nak makan buhnyo. Nak ukah tak pandai. Nak suruh siapa Tiba-tiba mak jenis pun lalu depan Tok Ngulu. Tok Ngulu pun nampak mak jenis tadi panggil, mak jenis main mata. Nak minta tolong ni. Mana Tok Ngulu? Aku suruh nak makan buahnya muda. Boleh kau tak mukah? Allah malahnya Tok Ngulu. Tak apalah, mukah aku ngopoh. Malah Tok Ngulu. Tok Ngulu tanya dia, mu nak ngopoh ke apa? Tak lah. Kita kalau ngopoh biasa-biasa tak sih Tok Ngulu. Kuat orangnya dia. Paling kurang lah seekor kambing. Seekor kambing kan tu. Tak apa. Seekor kambing aku ni. Tapi muka lah ambil banyak. Dia pun kilah kain. Tak ukah. Ukah siapa tu? Siapa tu di pucuk tu? Duk pulah. Belai-belai pulah 2-3 butir. Tubik anak dara Tok Ngulu duk jumur kain. Tubik anak dara Tok Ngulu duk jumur kain. Bila tubik anak dara Tok Ngulu jumur kain pun tertengok. Weh, comelnya anak Tok Ngulu. Tak Allah kenanya. Maka bila dia terpandai anak Tok Ngulu tadi tu, dia pun berangi. Berangi atas pokoknya. Dia berangi lagu mana? Dia berangi mula-mula dia naik pokoknya. Dia kutik pokoknya, banyak pokoknya dia pun jual pokoknya. Dia mahal kan lah ni. Dia jual. Akhir sekali boleh duit banyak dia. Jadi dia tahu jadi tokennya dia. Akhir sekali dia pun jadi orang soho dalam kampung dia, orang paling kaya. Kemudian orang Tino di kampung dia tu pakak gila kau dia berlaku. Tapi dia tolak. Dia tolak belakang anak dara. Kecuali dia nak sore ya. Anak Tok Ngulu. Dia nak anak Tok Ngulu tadi. Maka dia pun ambil anak Tok Ngulu dia jadi ke isteri. Kemudian dia jaga anak Tok Ngulu tadi tu, dia ui belakang. Dia ui kekayaan, dia ui mah. Dia kaya Kemudian bila dia nikah dapat anak, dia pun kau sehari kau kaya, kau sehari kau kaya. Kemudian dia pun kata aku kaya. Aku kaya. Dia pun akak tangan lagu tu, aku kaya. Lepas tu lepas tangan daripada pokoknya tadi tu, jatuh dia. Rupanya masa dia berangin tadi tu, dia duduk atas pokoknya. Maka dengan sebab dia berangin tadi, jatuh pokoknya. Boleh malah petaka. Dengan sebab apa? Dengan sebab kuat berangin mak jenis ni. Tu dah. Tak boleh dapat manfaat. Berangin dia tadi tu tak dapat manfaat langsung. Begitulah kita juga sebagai hamba Allah Ta'ala. Berangin tu gak nak dapat syurga Allah Ta'ala, tapi amal ibadah tidak semakin bertambah kepada Allah Ta'ala. Tu dah. Bahkan Imam Ghazali kata, jangan kita ni kuat berangin. Bahkan hendaklah sunat engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Bahkan sunat bagi kita ni kena kuat ingat kepada mati. Lah aku ni nak mati dah tak lama dah aku ni nak mati. Pas lagu mana aku nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Kena ingat kepada mati. Bila kita ingat kepada mati, maka kita ni akan bersungguh buat amal ibadah. Dan katakan di dalam hatimu. Imam Ghazali pesan kepada kita, sunat kita ni kena kuat ingat kepada mati. Kemudian kita kata dalam hati kita, kita kecek dengan hati kita. Kita kata lagu mana? Bersabarlah, oklah senapah dalam buat ta'at ni.
Nak semaya malah, nak berzikir malah, nak baca Quran malah berlaku. Kecek dengan hati kita. Oh lah, nak mati dah aku ni. Bersabarlah engkau, si pulang, si pulang. Contoh nama mama. Mama, muka khabar dok mama ni, kecek dengan diri mama tadi tu. Nak mati tak lama dah mu ni mama weh. Bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati malam nanti. Lah dulu buat amal ibadah ni, mari dulu masjid, banyak berzikir, dengar majlis-majlis ilmu. Boleh jadi malam ni akan mati. Dan bersabarlah malam ni, mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Tak mati malam ni, boleh jadi pagi esok. Bangun-bangun duduk dalam lubang kubur. Tu. Bapa? Kerana ilah dia, kerana kematian mati ni tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu atau pada umur yang tertentu. Kematian pasti akan datang. Mati ni dia biar mari, dia toyak dah kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Taala. Maka apabila marinya ajal, marinya mati, tidak didahulukan dan tidak diakhirkan, kata Allah. Siapa masuk mati, tak kira kita umur berapa, tak kira kita duduk dalam keadaan apa, kita duduk dalam keadaan taat, kita duduk dalam keadaan maksiat. Siapa masuk, siapa waktu akan mati. Cobalah dalam buat amal ni. Tu dah. Oleh itu, bila kita tahu bahawasanya kematian ni tak tahu bila masuk, bila mana, keadaan mana akan mari nak mati ni. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya. Kematian adalah satu kepastian pula, dan bersiap-siap untuk menghadapinya, menghadapi kematian adalah lebih utama. Itu yang paling penting. Buat persiapan untuk mati itulah lebih penting. Allahu Rabbi dah. Orang nak mati dalam 100 hari ni, malaikat mau akan mari jenguk, kata Nabi. Orang nak mati dalam waktu 100 hari ataupun 40 hari, malaikat mau ni akan mari jenguk dia, akan ada dengan dia pada waktu tu. Tapi tak boleh nak ambil nyawa lagi. Dia mari kita buat gapo mamak ni, contoh nama mamak. Duk mai keliling rumah, duk ita malam-malam. Kemudian kata Nabi, malaikat maut ni tengok seorang hamba ni duk atas dunia ni duk berseronok-ronok, sedangkan dia ada waktu 40 hari je lagi. Duk suka, duk ngilah kedai kopi yang tu, duk main haji ko, duk main bola ko, duk berseronok-ronok, sedangkan dia ada waktu 40 hari lagi. Tapi dia tak tahu dia ada waktu 40 hari. Kemudian malaikat maut pun kecek, tapi dia tak dengar lah. Malaikat maut katakan, ngilip pala malaikat maut. Pelak aku hamba ni. Sedangkan dia ni ada 40 hari lagi nak mati ni. Takjub, pelak sungguh. Orang nak mati kena buat persiapan mati, tapi dia ni tak ada persiapan nak mati. Allahu Rabbi. Mereka mahu mengilip pala. Allah tu dalam masa 40 hari nak mati. Allahu Rabbi Sebab itulah ulama pesan kepada kita, kita kena buat persiapan untuk mati. Lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapat kebahagiaan dunia. Kita hidup ni kita buat persiapan semua dah.
Deh. Orang nak kerja dia buat persiapan nak kerja. Deh. Buat perancangan kehidupan. Omong sekian-sekian pecah bila. Nak omong sekian-sekian nak duduk pondok. Omong sekian-sekian nak tambah amal ibadah. Omong sekian-sekian nak bini pak. Contoh. Nah, dalam kehidupan ni dia buat perancangan tu. Tapi yang paling utama persiapan untuk mati. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. Nah. Tu nak ayat dah. Kita tahu dah kita ni nak mati sebenarnya. Nah. Tapi masih lagi kita lupa untuk tambah amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dah. Allahu Rabbi. Sebab itulah ulama kata biarlah kita buat amal ibadah anggap kita nak mati esok tu. Bila kita anggap kita nak mati esok, barulah amal ibadah kita tu jadi banyak. Dah. Sebab di fikiran kita, mindset kita kata, aku nak mati dah ni. Bila lagu tu bila kata nak mati, maka kita akan bersungguh buat amal ibadah. Tapi kalau tak mikir kau mati, lambat lagi berkali. Tak. Dah lah umur 40 baru semaya. Sebab ke mindset kita tu kita letak dalam fikiran kita lambat lagi mati. Sebab itulah amal ibadah kita tu tidak bertambah. Allahu Rabbi ya Karim dah. Sebab itulah kita kena apa? Kita kena pakar, kita kena dengar pesanan ulama untuk kita untuk kita ni bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitulah dah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Maka kata Imam Ghazali, begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Lagu itulah cara kita nak memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kena ingat ke mati seumur. Tu dah. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, kemudian lalu engkau mahu menyuruh dirimu baru berbuat taat. Kalau kita tak fikir lagu tu, nak mati ni semakin dekat dengan kita anggap mati ni umur 50, maka taat kita kepada Allah Ta'ala itu jadi kurang. Allahu Rabbi dah. Tu sampai situlah dulu dah. Jadi itulah pesan ulama kepada kita. Kita ambillah pengajaran, kita ambillah pedoman apa yang ditinggal oleh ulama kepada kita semua. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah dan kurang daripada hamba sendiri, hamba minta maaf, minta ampunlah. Kalau ada tersalah, ada tersilap, ada terkasar, ada terkurang di dalam perbahasan hamba tadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami faham ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, jangan engkau payahkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah semaya kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami,
ta'abur kami, sedekah kami, haji kami, umrah kami. Terimalah segala amal kebaikan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau akhirkanlah kehidupan kami dengan penakhiran yang baik. Jangan Engkau akhirkan kehidupan kami dengan penakhiran yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau akhirkanlah perkataan kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah, tolonglah, selamatkanlah saudara-saudara kami, orang yang berjuang dan juga orang yang lemah di bumi Palestin, khususnya kepada seluruh negara umat Islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.